Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil mutaqaddimi ila Abi Abdillah al-Hakimi fi kitabil musamma bil ulul hadithi. Ya, contoh lah kurang kan. Haddatsana Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'qub qala haddatsana Ibrahim bin al-Marzuqi al-Basri. Aywa. Ya. Haddatsana sanadil mutaqaddimi Jurairi qala haddatsana Jarir. Qala haddatsana Syu'batu an Muawiyah an Qurrah qala An Qurrah bin Qurrah ya Syekh. An Muawiyah bin Qurrah. An Muawiyah bin Qurrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hata bil anwari min kulli al-ajanibi wa hayabati maulana azim alat. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Wa bisanadil mutaqaddimi ila Abi Abdillah al-Hakim fi kitabih al-musamma bi'ulum al-hadith. Dan dengan sanad yang terdahulu ila Abi Abdillah al-Hakim, yaitu al-Imam al-Hakim sahibu al-Mustadrak. Yaitu kita dah ceritakan dahulu berkenaan al-Imam al-Hakim dalam al-Awail. Ini al-Awail ada sebut kitab al-Mustadrak ala sahihain lil Imam Abi Abdillah al-Hakim. Hadis ke bawah. Hadis yang ke-37 kalau tak salah, cek balik. Tak push. Hadis yang ke-39. Pengarang bagi kitab hadis yang ke-39. Hadis kam 39. Tamam, boleh tulis ha. Itu pengarang Al-Mustadrak. Hadis yang ke-39. Ni buat 39. 39. Tamam. Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala dikenali dengan dua gelaran. Satu Al-Imam Al-Hakim dan satu lagi namanya Ibnu Al-Bayy'. Ibnu Al-Bayy'. Ada taqaddam Syekh, syarahna lakin adnahu lil faedah. Yaitu gelaran yang masyhur Al-Imam Ibnu Al-Bayy'. Al-Imam Ibnu Al-Bayy'. Al-Bayy' yakni orang yang dikatakan sebagai orang tengah antara dia untuk dia di antara ba'i dan mushtari. Pemasalan orang panggil orang tengah. Ana ada Ibrahim, ana ba'i', mushtari ba Ibrahim. Tamam, muai sebagai orang tengah. Maka itu disebut sebagai bayy'. Al-bayy' lafdhatun liman yatawalla al-bay'a wa at-tawassut bain fi al-khanat bain al-bai' wal-mushtari. Hada makna al-bayy'. Ibnu Al-Bayy'. Jadi seolah-olahnya mungkin ayah dia ataupun datuk dia ataupun salah seorang daripada ajdaduhu radhiyallahu anhu melakukan pekerjaan dia menjadi orang tengah antara bai' wa mushtari. Ada al-Imam Ibnu Al-Bayy'. Dan digelarkan juga dengan al-Imam Al-Hakim. Wa ashhar. Digelar dengan gelaran apa? Al-Imam Al-Hakim. Digelar dengan al-Imam Al-Hakim radhiyallahu taala anhu. Al-Hakim dalam Tawjihul Inayah dari Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghummari mengatakan itu hanyalah apa dia? Nisbatun ailiyah. Nisbah ailiyah. Yani Al-Hakim tu nama bagi kekeluargaan lah. Di mana dikenali dengan nama kekeluargaan. Khilafan lima waqa'a fil Manawi, tabi'ahu Al-Bajuri rahimahullahu taala mengatakan Al-Hakim ini untuk gelaran untuk orang yang man ahata bi jami' as-sunnah. Siapa yang mana meliputi seluruh sunnah an-nabawiyah. Ada waqa'a fil Manawi tabi'ahu Syekh al-Islam Syekh Al-Bajuri rahimahullah. Tamam. Mereka mengatakan Al-Hakim ni adalah gelaran bagi orang yang tahu belakang sunnah, mengetahui keseluruhan sunnah. Pada ba'id. Tamam. Walaupun disebut oleh Al-Manawi wa kadzalik
Al-Syekh Al-Bajuri rahimahullah. InsyaAllah. Tetapi anda jumpa juga dalam kitab Al-Fadlul Mubin Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah. Wa hadha lam azkuru sabiqan. Anda sebut dulu. Al-Hakim digelar Al-Hakim kerana dia ma'ruf dengan tawalli al-qadha. Naam, Al-Imam Al-Hakim pada satu masa dia ambil jawatan sebagai Al-Qadhi fa'urifa bil-Hakim. Kerana Al-Hakim wal-Qadhi nafs al-ma'na. Tamam? Kemudiannya Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala seperti yang kita sebut ialah anak murid bagi Al-Imam Ibn Hibban. Sah? Mana qara'na kitab Ibn Hibban, sah? Al-Imam Ibn Hibban yang qara'a ala Ibn Hibban dan istamla ala Ibn Hibban, dia menuntut imla' ataupun mendengar hadis daripada Imam Ibn Hibban wa umru 13 sana. 13 tahun dah menulis hadis. InsyaAllah. 13 tahun duduk di mana? Tulis hadis. Yang ini menulis dobit daripada guru. Iaitu gurunya Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Tamam? Dan kata para ulama, yang ini la syakka annahu min a'immatid dunya. Tak syak bahawasanya daripada kibar ulama ad-dunya, dan dia adalah mengarang Al-Mustadrak ala Sahihain. Tamam? Iaitu bahawa Al-Imam Al-Hakim mengeluarkan hadis-hadis yang seolahnya menepati syarat Bukhari dan Muslim, tapi tak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wadah? Ini hadis sepatutnya sahih fi nazarihi, pada tilikan dia itu hadis sahih, yani ala syartul Bukhari wa Muslim, tapi tak dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, fa akhrajahu al-Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim mengeluarkannya. Wadah? Wa hadha yadullu ala ulwi manzilati ala ma fihi min al-kalam. Tamam? Dan ana sebut dah dulu bahawasanya Al-Imam Al-Hakim radhiyallahu taala anhu warḍah dinisbahkan kepada tasyayyu'. Nusiba ila tasyayyu' nisbah kepada Syiah. Ini Syiah iaitu melebihkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Lakin at-tahqiq kama qalahu Az-Zahabi rahimahullah, seperti disebut Imam Az-Zahabi, Al-Imam Al-Hakim bukanlah mutasyayyi', bukan orang yang tasyayyu'. Kerana mu'azzim lisyaykhain. Adalah dia itu mengagungkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kerana mu'azzim kadzalik Dzin Nurain bagi beliau Sayyidina Uthman. Allahumma illa takallam fi Muawiyah. Ini ada apa? Ada sedikit kalam dia di atas Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu warḍah. Ini kalam syui ala Sayyidina Muawiyah. Mafhum? Dan apabila diketahui dia berada di negeri Syam, bila dia cakap pasal Muawiyah, orang masya-Allah orang Syam sayang Muawiyah. Oh, marah. Kasaru mimbar. Ini tempat yang duduk khutbah, bagi pecah. Wadah insya-Allah. Takallamtu fi Muawiyah. Kasaru mimbar. Wa mana'uhu min al-khuruj. Tahan, tak boleh tubik rumah. Kerana apa? Dia membacakan hadis-hadis yang bicara tentang Muawiyah. Pegalah nas. Maka ketika itu bila orang mari ziarah rumah, Syekh, khalas. Kita nak apa lagi, Syekh? Faham tak? Orang dah halang tak daripada mengajar, orang dah halang tak daripada keluar. Khalas. Yang ni tebus kesalahan tersebut. Qala Imam Hakim kif? Macam mana? Qala uzkur fadail Muawiyah. Mu keluar, kamu sebut kelebihan Muawiyah. Tamam? Qala Al-Imam Al-Hakim la yaji min qalbi marratain. Qala tak terbit daripada hati. Tak terbit daripada hati. Wastamarra ala hadhihi al-hala. Tapi para ulama sebut, sebahagiannya menyebutkan bahawasanya, tamam, wada sebab berlaku ini kerana ada seorang lagi Al-Harawi rahmatullahi alaih, dan Al-Harawi daripada kalangan ulama Hanbali, yani Hanbaliyun fi al-fiqh wa fi al-i'tiqad, hashawiyah. Tamam? Al-Harawi dia ni apa ada kalam, yani makna kata dia ni ada perbalahan dengan Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim Syafi'iyun Asy'ari. Kalau yang ni Al-Harawi Hanbaliyun wa hashawiyun, yani ala tariqah masya alaihi Ibn Taymiyah wa ghairuh, yani ala tariqah yani Ibn Taymiyah pun tamam. Fa Allahumma salli Muhammad, ketika mana Allahumma salli Muhammad, ketika mana Imam Al-Hakim radhiyallahu taala anhu membacakan menyebut atau bercakap tentang Muawiyah, fa uziya, maka disakiti. Tamam? Dan ketika itu ada seorang ulama juga yang Hanbaliyun, Hashawiyun, Hanbali lagi pula, yang tariqat al-Hashawiyah masya alaihi Ibn Taymiyah wa ghairuh, iaitu cuaca tak kuat. Tak tahu siapa.
Okey lain. Hai. InsyaAllah. Teruk kalau keluar masuk asap. Tendang balik tau. Masuk ya. Ala kulli hal, apabila ada perbalahan di antara Imam Al-Hakim wa huwa Syafi'iyyun Asy'ari wa baina Syekh Al-Harawi wa huwa Hanbaliyyun i'tiqadan, maka berlaku perbalahan apabila Imam Al-Hakim berbicara tentang Muawiyah, fa khalas. Tamam. Kasaru mimbarah. Mimbar dia ada ceramah tu, pecahkan mimbar tersebut. Khalas mana'u min al-khuruj. Tak itu bit. Dan ketika orang ziarah dia kata imam, khalas ya ni. Kata selesaikanlah benda ni. Maka ketika itu Imam Al-Hakim kata, nak buat apa? Dia kata, khalas, ukhruj, takallam fi fadl Muawiyah. Cakaplah tentang fadilat Muawiyah. La yaji min qalbi maratin. Kata la yaji min qalbi, yani tak tubik di hati. Ulama radhiyallahu alaihim hamalu hadha ala mahmalin hasan. Mereka mengatakan sebenarnya Imam Al-Hakim bukan nak bicara buruk tentang Muawiyah. Allahumma illa annahu takallam. Tidak sabit hadithun maqbulun fi fadli Muawiyah. Bas. Ini tidak ada hadis sahih. Wala al-hasan. Hadis yang sah pada fadilat Muawiyah. Bas. Ya, lakin Masya Allah ni kalau orang dia mari ta'asub ni, kita kecek benda lain, dia faham benda lain. Dia kata tidak ada hadis maqbul dalam fadli Muawiyah. Oh, dia takallam ala Muawiyah. Boom. Tamam? Wa hadha min qadim az-zaman. Ala kulli hal. Dan Al-Imam Al-Hakim radhiyallahu taala anhu warḍah, setelah daripada meninggal dunia, setelah daripada akhir hayat dia hasil ghaflah. Yani pada akhir hayat dia apa? Dia jadi lupa. Lupa. Hadha ismuhu fi mustalah al-hadis, nama dia mukhtalit. معنى المختلط يعني تغير آخر السين. مختلط. وهذا وقع لكثير من العلماء أو لبعض العلماء. عفوا إن لم يكن كثير يعني بعض. Iaitu dia sebahagian ulama pada akhir hayat mereka jadi lupa. Jadi hadis itu jadi bercelahu. Menyebabkan siapa yang meriwayatkan daripada ulama tersebut pada ketika umur dia begitu, fa idza hadithu fihi nadhrun wa yurad. Tamam? Maka al-Imam Al-Hakim hasala min hadha an-naw' wa huwa mukhtalitun fi akhir umri. Tapi selepas daripada kewafatannya, lain okey. Selepas daripada kewafatannya dilihat dia di atas atas kuda. Lepas dia meninggal, orang anak murid mimpi dia duduk atas kuda. Qala an-nasu lah, ya ayyuhal qala apa? Ketika itu bila dia naik atas kuda, faqala an-najat an-najah. Yani Imam Al-Hakim kata keselamatan, keselamatan. Yani an-najat an-najah. Maksudnya carilah keselamatan. Faqalu, maka manusia berkata, fima, yani nak cari keselamatan tu di mana? Qala Imam Al-Hakim fi katabatil hadis. Dalam penulisan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada khulasatu ma fi tarjamati al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Kemudiannya kitab yang kita baca ni kitab yang lain, iaitu kitab nama dia Ulum Al-Hadis. Ulum Al-Hadis iaitu kitab yang membicarakan berkenaan dengan apa Syekh? Dengan mustalah al-hadis. Mustalah apa Ibrahim? Mustalahul hadis. Masya-Allah yang ma'ruf daripada orang pondok atau disi orang pondok berkenaan dengan kitab mustalah al-hadis, masya-Allah yabda'una bil Baiquniyah. Sah? Baiquniyah dengan syarahnya At-Taqriratus Saniyah di Syekh Masyayikhna Al-Hasan Mashat rahimahullah. Syekh Hasan Mashat. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. تمام. أيوة كل واحد أتى وحده وهو صحيح وما اتصل إسناده والمشدد أو يعل يعد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. معروف تركه وغدا تشالوا لك صحيح. هذا كل ما عنده مثل الحسن قصر وهو ضعيف وهو أقسى من كثر. هذا أيوة مرفوع ما لتابعه ولا مقطوع. نعم. هذا المعروف. Kemudian setelah daripada itu mereka membacakan Nukhbatul Fikar. Imam
فهو نخبة الفكر رفع الأستار وبعد رفع الأستار تدريب الراوي إن شئت أو مقدمة الصلاة. هذا المعروف عند orang pondok. Tamam. Namun Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala dengan kitabnya Ulumul Hadis, ilmu hadis, iaitu ilmu mustalahul hadis. Karena itulah mustalah hadis pun yalah. Ulumul hadis pun yalah. Buh nama ilmu al-hadisi dirayah. Masalan, fi khilaf dirayah wa riwayah. Dan ada juga yang menamakan dengan ilmu qawaid al-hadis. Ada kullu asma' li musamman wahid. Qawaid al-hadis. Dan kata para ulama, Al-Imam Al-Hakim dengan kitabnya Ulumul Hadis ialah kitab yang kedua di dalam bidang mustalahul hadis. Maka apakah kitab yang pertama? Iaitu kitab, nama kitab dia Al-Muhaddis Al-Fasil Bain Ar-Ra'i Wal-Wa'i, iaitu bagi Al-Imam Ar-Ramahurmuzi. Ini suhulah. Kalau ngaji pada mustalah hadis, orang kata awal-awal orang yang mengarang dalam bidang ini Al-Imam Ar-Ramahurmuzi. Payah kena ejah. Tak gawat. Ramahurmuzi. Nama dia Al-Muhaddis Al-Fasil. Al-Muhaddis Al-Fasil Bain Ar-Ra'i Wal-Wa'i. Okey, Ibrahim. Okey. Ayuh, Bain Ar-Ra'i Wal-Wa'i. Kitab ni kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ar-Ramahurmuzi rahimahullah. Wa huwa awwalul kitab atau awwalul musannaf fi mustalahil hadis. Tetapi kata para ulama, Al-Imam Ar-Ramahurmuzi dengan kitabnya ini lam yuhit, tidaklah melengkapi dengan kesemua jenis-jenis mustalah hadis, yang ni nauk-nauk dalamnya. Ini misalnya awal-awal kitab yang baru dikarang, sah? Filfan. Kemudian Al-Imam Al-Hakim telah meratai keseluruhan daripada mustalahat al-hadithiyah dalam kitabnya, tetapi muskilahnya bahawa lam yuhadzib, yani tidak susut. Oh, hadha adi, ana orang yang kedua. Faja'a ba'dahu masya-Allah Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu taala. Ibn Salah dia ada karang muqaddimah. Ibn Salah masya-Allah dia tertib jamil jiddan. Wa ba'din ikhtasaru Al-Hafiz Ibn Hajar fi Nukhbatil Fikr. Insya-Allah nanti antum mengajilah. Insya-Allah kalau ada rezeki baca. InsyaAllah ini dah fi khus. InsyaAllah. Ba'du fan-nukhbatu fi ilmi al-athar mukhtasarun. Ya habadha min mukhtasar. Tamam? Imam Musanai puji bahawa tentang mukhtasar al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Nama dia Nukhbatul Fikr. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab yang diberikan nama oleh Al-Imam Al-Hakim Ulum Al-Hadis, sah? Tapi dalam setengah cetakan tambah lagi, nama dia panjang lagi. Ulumul Hadis wa kammiyatu ajnasihi. Kammiyatu ajnasi. Kammiyatu ajnasi. Yani bagai-bagai jenis-jenisnya. Kammiyatu ajnasi. Oh, tak sempat juga baca hadis. Taib, khalas. Kita naqra السند بس. طيب حدثنا أبو العباس، لا صح، محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر، يعني التحديث بمصر يعني في مصر. bacaan hadis itu berada di mana? Di Mesir. Galun مصر الدنيا. الدنيا إن شاء الله. Pergi sampai Mesir إن شاء الله. آمين يا رب. في سيدنا الحسين. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة. هذا شعبة إمام الحديث، إمام أمير المؤمنين فين؟ في الحديث. عن معاوية ابن قرة قال سمعت أبي. Qala berkata oleh ia siapa? Muawiyah ibn Qurra. Sami'atu abi, mendengarlah oleh aku akan ayahku. Yuhaddithu, memberitahu. Oyak ia abi itu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nasum min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah.
Tayyib. Siapakah abi tersebut? Qurrah, iaitu Qurrah bin Iyas al-Muzani. Qurrah bin Iyas al-Muzani. Qurrah bin Iyas al-Muzani. InsyaAllah, Ibrahim. Qurrah bin Iyas al-Muzani. Syuf, ada 3 orang. Bapa nama apa dia? Qurrah. Anak nama Muawiyah. Seorang lagi. Tapi tidaklah dalam matan ini, dalam sanad ini. Dia ada seorang lagi nama dia, iaitu ada cucu dia nama Iyas. Iyas ni, Iyas ibn Muawiyah ibn Qurrah. Iyas ni dia terkenal dengan, dia paling masyhur di antara qadi-qadi. Dia zaman tabi'in. Iyas ibn Muawiyah ibn Qurrah. Jadi Qurrah ni datuk pada dia. Dan Sidna Al-Imam Iyas, dia terkenal dengan qadi yang sangat hebat di zaman dia. Qadi, Masya Allah, masyhur jiddan. Wa kana ya'raf bil-zakat. Cerdik, dikenali dengan betapa cerdiknya dia. Tamam? Di antara kisah dia Tok Qadi, yani qadi yang paling masyhur zaman dia adalah Sayyidina Iyas radhiyallahu ta'ala, wa kana ma'ruf bil-zakat jiddan. Min zakaihi yaqulun, masalan, ada 2 orang bertemu dengan Iyas al-Qadi, Qadi Iyas, iaitu Ibrahim dan Adam. Masalan, ini buat misal tu, bagi nampak. Ibrahim dan juga Adam. Katanya Ibrahim, aku pernah bui pitih kepada Adam. Tetapi dia Adam lah ni dia ingkarkan duit tersebut. Muskilah. Adam mengingkarkan duit tersebut. Maka kata dia kepada Adam, wahai Adam, dia mau ambil tak pitih dia? Yang ni pitih tu atas dasar wadiah. Tahu wadiah? Simpan tahu. Ni simpan duit pada Adam, nanti kita bila-bila kita ambil lah semula. Tak? Ni Adam ingkar tu. Ana tak ambil pun pitih wadiah. Mana ada? Demo kecek melawak. Lalu dia, balah-balah depan. Walah, yes, Masya Allah. Wahai Ibrahim, dia kata, demo bui kat mana? Tanya Ibrahim. Ibrahim kata, adalah bui dekat satu-satu tempat bawah pokok. Baiklah. Wahai Ibrahim, demo pergi tengok pokok tu. Kot-kot apa dia? Mungkin kamu ada tertinggal di sana kot. Kamu ada tinggal di sana kot. Kamu tak bui pada dia. Kamu tertinggal di situ, kamu tanam di mana-mana kat situ ke. Kemudiannya, setelah daripada itu, khalas, Ibrahim pun pergi. Dia kata, Adam tunggu sebentar, biar Adam selesaikan kes-kes orang lain tu. Masya Allah. Sampailah Adam rasa, aku ni rasa selamat kot, rasa insya Allah. Adam, betul lepas lama si Adam. Agak-agak mu Ibrahim sampai lagi tak? Dekat pokok tu. Jauh kot. Berapa nak sampai ni? Jauh pokok tu. Kata, mu tahu tempat tu. Mana mu ambil pitih tu? Wah, insyaAllah. Waqala, abri'ni ayyuhal qadi abrakallah. Yani, samihni ya qadi, samahakallah. Dia kata, minta maaf. Allah Ta'ala maaf kau. Bulok. Waqala la yaj'aluka fi hil hatta ya'tiya sahbi. Yani, min zakai radhiyallahu. Fa'ahna huna, yang kita ada di sini ialah buat datuknya, iaitu Sidna Qurrah bin Iyas al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu daripada kalangan sahabat yang mana lam tatul suhbatu bin Nabi SAW. Lahu suhbah, yani kita sebut dah, bila ibarat lahu suhbah, yani qalilah, yani ada dia itu sempat bertemu dengan Nabi, yani walaupun tidak panjang. Lahu suhbah, kathir naqul lahu suhbah, yani qalilah. Mafhum? Dan dia berada di Basrah. Dan peliknya, tidak ada orang yang meriwayatkan daripada Qurrah melainkan anaknya Muawiyah. InsyaAllah. Ini hadis-hadis yang diriwayat oleh ayahnya daripada Nabi SAW. Tidak ada orang yang meriwayat daripada Sidna Qurrah illa anaknya, wa huwa Sidna Muawiyah. Wadih? Tamam? Lam yarwi anhu illa ibnuhu, yani. Kama qalahu al-Mulla al-Qari fi syarhi al-Mirqat. Fi syarh al-Mirqat. Syarh al-Mishkat. Dan Qurrah ini terbunuh dalam peristiwa Al-Azariqah. Ni antum baca dalam sejarah juga insya-Allah. Qatalathu Al-Azariqah. Al-Azariqah ini daripada puak-puak yang mana asalnya keluar daripada Sidna Ali. Qala Sidna Ali kafir. Wa'udzubillah min hadzal kalam. Yani qala hadha
Dia kata, qala Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Mush Amirul Mu'minin, Amirul Kafirin. Tamam? Maka keluar puak Al-Khawarij, maka setelah itu sampai kepada puak Al-Azariqah. Al-Azariqah ni di antaranya apa selepas pada Qatri bin Al-Fujar wa ghairu yani min Al-Khawarij. Yang ni mendakwa apa dia? Yang kita cerita itu pembunuh kibarus sahabat, kibarut tabi'in min Al-Azariqah. Tamam? Dan apa nama Sayyidina Qurrah dibunuh oleh Al-Azariqah dalam perang yang masyhur di antara Al-Azariqah. Allahumma salli alaihi nanti antum bacalah berkenaan dengan Al-Azariqah tawil kerana mereka ni Al-Khawarij ni berzaman sampai bil ayam Qatri bin Fujar wa ba'din dengan Muhallab bin Abi Sufra la akhir kalam tawil. Dan daripada hikayah latifah zakarahu al-Imam al-Ajli fi kitab al-Thiqat, daripada hikayat tentang tingginya firasat ataupun pengetahuan Qurrah, iaitu Qurrah ini pernah masuk atas dia 3 orang betina, 3 orang perempuan. 3 orang perempuan masuk. Dia tengok 3 orang perempuan, dia cakap. Lepas tu orang perempuan dia cakap, "Ammal ula fa murdi'ah, was thaniyah bikr, was thalithah sayyib." Hak masuk tadi, hak pertama sedang menyusu. Hak kedua anak darah. Hak ketiga janda. Kata dia mau tahu mana? Cepat dia mau tahu. Lalu dia kata, ada apa yang pertama murdi'ah, kerana apa masa nak duduk dia pegang tek. Ini berat susu. Tamam? Ada apa yang kedua anak darah, apa? Tak tunduk, tak angkat bala. Yang ketiga, tajulu binazariha. Tengok itu. Ada janda. Mencari kelah. Wadah insyaAllah, ada min quwwati zakat ish. Sidna Qurrah, tak peliklah kalau datangnya cucu dia, Masya Allah, min azkal qudah. Tapi masalah ini pernah juga berlaku pada ayam Harun al-Rashid, mesti hadis kisah, iaitu dia Allahumma salli alaihi ketika mana ada seorang orang tua nak di orang tua yang dalam keadaan buta, dia tua dan buta. Harun al-Rashid jumpa dia. Harun al-Rashid qala wahai seorang jariah, tolong ambil dia. Maka dia pun ambil dah, pegang tangan orang tua tersebut. Jalan sampai di bawah jembatan Harun al-Rashid. Kemudian Harun al-Rashid kata minta maaf. Tamam? Tunggu bentar. Keluar pula. Lepas tu bersembang. Lepas dia masuk dalam bilik, dia pun keluar, menyembang pula dengan orang tua tersebut. Entahlah aja. Baliklah orang tua tersebut. Siapa nak pimpin dia? Nafsul Jariyah. Hamba perempuan yang sama yang bawa masuk tadi. Pun pegang. Tangan. Dia kata, mu orang yang sama ke? Sama. Dia kata, ishhad ya Amirul Mu'minin, innahu dakhala alayya innaha dakhalat alayya bikra fa kharajat bi thayyibah. Dia masuk dalam keadaan nak darah, dia tubik dan nak tubik dengan aku dengan keadaan la ilaha illallah. Dia mau tahu mana? Rupanya Harun Rashid kata minta maaf, nak pergi sebentar. Rupanya abang buat projek dulu dengan jariah tadi. Dah Harun al-Rashid khalifah buat projek dulu ni halal ya Syekh. Hamba perempuan buat projek dulu dengan hamba tersebut. Selesai keluar pula, kemudian selesaikan hajat orang tersebut. Ina arafta. Macam mana dia mau tahu? Haji, dia mau tahu. Dia kata, wahai Amirul Mu'minin, tandanya bila masuk tadi, awal-awal dia pimpin tangan aku, tangan dia terketah-ketah. Dan seolah-olah dia tak mau pegang dengan aku. Dan aku boleh rasakan malu dia tu. Ayo. Bila keluar, mana? Tarik gitu. Tarik lalu. Tak. Khalas ya Syekh. Tandanya apa? Sayyid. Syekh nak gula Sayyid nak ingat mana? Sayyid dengan bikir, mana anak darah, mana janda. Kalau Sayyid. Kata kan? Sayyid. Ayo, kelas takut dia mau tukar. Bikir mana Sayyid mana? Oh lah, Sayyid. Dah insyaAllah. Ayo. ثم قال لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله يعني مسألة nak mengetahui janda ada. InsyaAllah موجود في الكتب. Ada lagi kitab. راجعوه. تمام ها؟ لا. Ada. Tamam. Rajau insya-Allah. Yang mau nak tahu janda nak tahu. Rajau insya-Allah. Tamam. Sebahagiannya minal ulumil muharramah. Sebagian minal ulumil mubahah. Fi tafsil. Allahu a'lam. Kalau tengok kita tahu dah. Di gambar. Itu kan dia baba lah. Allahu a'lam. Tu. Nama gambar ni Qurrah.
Mula ya, Wawiyah finish. Cucu nama